الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah, khususnya Tuan Pengurusi, Tuan Timbalan Pengurusi, Barisan Imam, Barisan Bilal, Barisan Siak, AJK dan pegawai staf kepimpinan Surau At-Taqwa, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat, para asatizah, para pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita dan untuk seluruh umat Islam insya-Allah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا لصاحب هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Jadi pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dalam sekalian banyak hamba Allah Ta'ala masih pilih kita semua untuk duduk dan hadir dalam majlis yang mulia, iaitu majlis tahsin tilawah Al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kata apa? Mana jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis para malaikatnya. Allahu akbar. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sedia maklum, kata Imam Syafi'i, ada 5 malam yang mana doanya mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Adalah malam Jumaat seperti malam ini. Kedua,
malam Allah. Kucing sebaik tak kena kepala. Allah Akbar. Pada saya malam Jumaat. Okay. Kucing hitam Okay, saya ulang sekali Okay, kemudian kata Imam Syafi'i ada 5 malam yang mana doa mustajab tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah apa? Malam Jumaat. Kami malam Jumaat. Yang kedua adalah malam 1 Rejab. Ketiga, malam nisfu Sya'ban. Keempat, malam raya Aidil Fitri, malam raya Aidil Adha. 5 waktu ni. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada setengah masjid ataupun surau, di mana kadang-kadang malam Jumaat tu dia buat apa? Bacaan Yasin dan Tahlil. Kemudian kita doa, minta dekat Allah. Sebab malam tu malam doa mustajab. Jadi beruntunglah siapa-siapa yang berdoa pada malam tersebut. Jadi semoga Allah Ta'ala beri saya dan pada sekalian untuk kita sentiasa berdoa, khususnya pada 5 malam tersebut, insyaAllah. Okay. Dan insyaAllah seperti biasa, sebelum kita mula kelas kita, sampai ingat apa perkara pertama yang perlu kita buat sebelum kita mula kelas kita? Kita betulkan niat kita, apa tujuan kita mempelajari Al-Quran. Pertama, kita niat untuk mendapat keridhaan Allah. Yang kedua, untuk ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, untuk memperbaiki diri. Yang keempat, untuk menuntut ilmu. Yang kelima, sampaikan kepada orang lain. Yang keenam, kita niat dakwah. Yang ketujuh, kita niat untuk mengeratkan silaturahim. Jadi masa dia beri 10 saat untuk kita niat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada malam ini, siapa ingat, kita sambung bacaan kita pada muka surat yang keberapa? Kita masih ingat? Muka surat 590 Okey, buka muka surat 590. Kita masih lagi dalam surah Al-Buruj. Ayat yang keberapa? Mula ayat 12. Okey. InsyaAllah kita buka muka surat 590. Kita masih lagi dalam surah Al-Buruj, ayat yang ke-12. Surah Al-Buruj, ayat yang ke-12, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد. Cantik, kita ulang sekali. Inna baqsha rabbika lasyadid. Inna baqsha rabbika lasyadid. Cantik, dan bacaan tadi akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, tengok dekat inna baqsha. Okey, ba kat sini kita tak nak terpengaruh dengan ketebalan huruf ba. Jadi tak nak sebut ba. Dan cara bunyi qalqalah kat sini ingat tak sampai nak sebut? Macam mana cara bunyikan qalqalah? Pertama, tak nak bunyi bat, tak nak bunyi bat. Kedua, tak nak bunyi tok, tak nak bok sya, tak cantik. Slow motion baqsha. Okey. Dia macam ni Betul, kalau ikut logik, betul lah ba di atas, bunyi to mati, mestilah kena bunyi bat, betul tak? Betul. Tetapi lidah orang Arab, dia kalau bertemu macam ni, dia jadi berat. Nak sebut bok syah, dia jadi berat. Jadi, dia ringankan cara sebutan. Okay. Slow motion dia macam ni Untuk qalqalah, saya bagi huruf yang mudah dulu. Huruf qalqalah ada 5, betul? Apa huruf dia? Ba, ju, da, qa, ta. Tengok macam mana cara bunyi qalqalah. Untuk huruf ba, kita pakai pada huruf ba. Contoh nak kita ambil nama Nabi Ibrahim.
Ibrahim. Pertama, kita tak nak sebut ib, tak nak sebut ib. Kita sebut i. Kedua, ba tu tak nak sebut be, tak nak sebut be. Kenapa? Sebab yang namanya lantunan ni, dia mesti melantun dalam ruang legar makhrajnya sahaja. Contoh huruf ba. Makhraj huruf ba dekat mana? Cuba sebut ba. Up. Di antara dua bibir sahaja. Di antara dua bibir. Kalau tak percaya, siapa boleh sebut ba tanpa bibir rapat, RM10 dia punya. Right now saya transfer. Cuba sebut ba tanpa bibir rapat, boleh tak? Try dah sampai lebah memang tak boleh. Yang nama ba mesti bertemu bibir. Kedua, kenapa kita tak sebut be? Cuba kita feeling Cuba semua try sebut be. Bila kita sebut be tu, cuba feeling agak-agak makhraj terakhir dekat huruf apa? Be. Makhraj terakhir dekat huruf apa? Huruf hamzah ni, dekat pangkal kerongkong. Be. Sebab itu bunyi qalqalah ba tak nak bunyi be. Kita sebut be. Gigi rapat, be, nipis. Jadi dia mesti melantun ruang legar makhraj dengan be. Kalau kita sebut be, dah berpindah ke halqum, kerongkong ni. Kita nak sebut be saja. Jadi secara motion ibra. Jadi cuba try Ibrahim. Cuba try Ibrahim. Betul, nampak? Ni sebutan qalqalah lembut. Tak nak sebut Ibrahim, tak fasih. Kita sebut lembut. Ibrahim. Okey. Untuk huruf ba, bunyi qalqalah dia jadi apa? Be. Untuk jim, qalqalah dia bunyi je. Contoh apa? Ajma'in. Jangan sebut saja. Ajma'in. Dua. Huruf ketiga huruf dal. Dal sama. Dal bunyi de. Apa qalqalah ada? Lam, yalid wa lam yulad, sama. Okey, untuk ba jim dal qalqalah dia senang. Adapun untuk qalqalah huruf qaf dengan ta dia sedikit mencabar. Contohnya dekat ba qasha. Pertama tak nak bunyi bat, bunyi ba. Kedua ta pula tak boleh bunyi batasha, tak boleh bunyi ta. Sebab dia sifat isti'la tebal. Tak boleh bunyi batasha. Macam mana kita nak bunyikan separuh huruf ta? Okay, cuba Haji Hajah feeling dulu. Cuba kita sebut huruf ta baris atas. Pa. Cuba sebut pa. Jangan muncung, tak boleh muncung. Kita main lidah. Okay, makhraj huruf ta macam mana? Hujung lidah kita letak dekat gigi taring atas. Kanan atau kiri. Pa. Belah kanan, ikut nak belah kanan. Yang penting gigi atas, gigi belah atas. Gigi taring atas. Pa. Kedua, angkat pangkal lidah. Kena angkat. Kalau tak angkat, pa. Jadi ni kita nak ta. Kena angkat pangkal lidah. Pa. Makhraj ta, dal dengan ta sama. Bezanya huruf ta ni angkat pangkal lidah. Pa. Cuba tengok Saya tak muncul Pa. Dia dah tebal semua jadi. Tak boleh pa. Kalau kita sebut pa, kita muncul. Nanti dia jadi terlebih tebal. Tak fasih. Just angkat pangkal lidah saya. Pa. Tapi bibir janganlah sengit lidah aja, jangan pa. Bibir tak nak sengit-sengit. Lidah pa, lembut dah. Pa. Okey, itu baris atas. Tengok macam mana cara bunyi separuh dia. Cuba Haji Hajah sebut ta yang sama macam tadi, tapi bibir buka sikit. Ya. Jangan tak buka, kalau tak buka langsung tak boleh sebut. Jangan tak buka langsung. Kena buka sikit. Pa beza. Baris atas fathah kena buka. Pa. Jangan macam buka ya. Qalqalah dia. Kita nak bunyi separuh. Nak jadi baqasha. Kalau baris atas ba beza. Baris atas baqasha. Jelas baqasha. Qalqalah baqu. Ta tu buka sikit bibir kita. Baqasha. Jadi inna baqasha rabbika la syadid. Cuba try. Cantik sekali pertanyaan. Tak nak bunyi bat tak nak bat, dah saja, dah. Ba tu ni, huruf ba ni nak bagi nipis kan, turunkan pangkal lidah. Tengok memang betul. Makhraj huruf ba tak guna lidah kan, betul. Makhraj huruf ba guna 100% bibir ba. Tetapi kalau kita sebut ba tu tak turunkan pangkal lidah dengan baik, dia akan jadi tebal. Contoh ba. Cuba sebut ba yang sama tapi pangkal lidah turunkan. Da. Nampak tak? Automatik jadi slang Arab. Da. Jadi kita ba ni ba. Baqasha.
Jangan sebut ba, bad. Lebih. Ba, ta tu sebut separuh. Inna baqsha rabbika la syadid. Ya, betul cantik. Jadi sama macam kita baca dalam surah apa? Surah biasa dalam tarawih lah. Surah apa tu? Inna anzalna. Salamun salamun hiya hatta maqla'il fajr. Tak macam mat. Tak macam mapak, tak fasih. Macam tadi, tuan punya separuh. Maqla'il fajr. Sama eh? Salamun hiya hatta maqla'il fajr. Kat sini pun sama. Inna baqsha rabbika la syadid. Cuba try. Betul, bila sebut la sya, lam dengan syin tak nak punya la sya. Turunkan pangkaidah. La syadid. Cuba try. Nampak tak? Secara automatik slang kita jadi Arab terus. Walaupun muka kita muka Jawa, muka Cina, bila kita turunkan pangkal lidah, automatik jadi slang Arab. La syadid. Satu. Qalqalah yang kedua adalah huruf dal. Kat sini sama dengan slow motion. Tak nak sebut la syadid, jangan matikan dengan slow motion. La syadid. Jangan macam la syadid, jangan matikan. La syadid. De tu pendek, jangan macam la syadid. Dia jangan panjang. Lembut. La syadid. Lembut Ini macam tak bunyi langsung de tu. Bila okey, untuk sebut de pula, kita kena tahu juga makhraj, kena guna makhraj dal yang tepat. Cuba sebut ad, huruf dal, ad. Hujung lidah kita kat mana? Langit-langit kan? Ad. Betul. Makhraj dalam bahasa Melayu kita, betul. Huruf dal, huruf d ni, hujung lidah dekat langit-langit. Cuba sebut da. Ambil tapak tangan letak depan bibir, sebut da. Ada angin, confirm, da. Makhraj huruf bahasa Melayu kita macam tu, tapi bahasa Arab tidak. Makhraj huruf dal, bahasa Arab, makhraj dia sejibik sama dengan huruf ta, iaitu hujung lidah letak belakang gigi atas. Beza bahasa Melayu hujung lidah langit-langit. Bahasa Arab hujung lidah belakang gigi atas. Pernah dengar tak Arab sebut dal? Dia tak sebut da, dia sebut da, budak-budak. Kalau hujung lidah dekat belakang gigi atas, angin tak ada. Da. Beza. Cuba boleh feeling. Hujung lidah langit-langit, da. Ada angin, confirm, da. Hujung lidah belakang gigi atas, da. Angin tak ada, da. Itu makhraj dal yang tepat. Jadi bila sebut la syadid, walaupun bunyi de qalqalah tu, tetap guna makhraj dal yang tepat. Hujung lidah kat mana? Belakang gigi atas. La syadid. Cuba try. La syadid. Betul. Ini makhraj dal yang tepat. Kita ulang sekali ya. Inna baqsha rabbika la syadid. Okay, kelembutan qalqalah ta tu dah cantik. Dia akan lebih kemas. Bunyi ba dengan bunyi shin tak nak terpengaruh dengan ketebalan huruf ta. Jadi tak nak macam ba, ko, sha. Jadi da, ko, sha. Bila sebut sha tu turunkan pada pangkal lidah. Masa ta je kita angkat. Jadi da, ko, sha. Cuba try. Ba ni pen. Da, ko, sha. Ya, betul. Inna baqsha rabbika la syadid. Cantik. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Cantik. Kita ulang sekali. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Cantik. Cara yang sama-sama. Tak nak sebut you tak nak you saja. You tu gigi rapat. Yubdi'u. Lembut. Yubdi'u. Dengar. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dah sebut seketul-seketul sekali ya. Lembut dia. Jangan sebut you dan tak nak sebut be, tak nak you be tak nak.
yubdi'u. Sekali. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa sama wa yu'id, jangan mu'id. Wa yu'id. Wa yu'id. Ya, betul, cantik. Kita sambung. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Cantik sekali. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Okey, sekarang latihan mendengar. Cuba dengar. Saya baca ni ada salah ataupun tak ada. Wa huwal ghafurul wadud. Ada salah ke tak ada? Saya dengar, saya ulang sekali. Saya ulang last Cuba dengar. Ada salah ataupun tak ada? Wa huwal ghafurul wadud. Ada salah ke tak ada? Salah kat mana? Ada berapa salah? Okay, salah sebab apa? Sebab saya putuskan suara. Huruf lam ni kena mengalih. Sifat dia tawasud. Dia tak boleh baca wa huwal ghafurul, dia kena mengalih. Wa huwal ghafurul, kena mengalih kena hidup mengalih je. Satu lagi, yang kedua, jangan buat nabar. Nabar ni tekan. Jangan baca wa huwal ghafurul wadud. Jangan tekan. Tak boleh tekan. Kat sini tak dituntut untuk tekan. Tapi kalau kita nak tekan boleh. Bila kalau contoh kalau kita nak mengajar, kalau kita nak ajar anak yang kita nak mengajar, kita nak bagi bunyi lam tu je lah, tu bolehlah kita tekan wa huwal, jelaskan lam. Boleh kalau kita nak mengajar. Tapi kalau baca tak perlu tekan. Just bagi lam ni mengalir saja. Lembut. Wa huwal ghafurul wadud. Cantik, dan akan lebih kemas bila kita sebut ghafurul wadud. Dekat sini banyak huruf yang berbaris dhammah. Apa hak dia? Tunaikan hak dia kena muncung dengan ikhlas. Tak nak baca ghafurul, tak nak muncul separuh-separuh. Nanti hak dia kita tak tunaikan dengan baik. Ingat tak saya pernah sebut, dalam Al-Quran ada berapa keadaan yang kita kena muncungkan bibir. Ingat tak? Ada 4 ke 5? Siapa ingat? Ada berapa keadaan yang kita kena muncungkan bibir? Semua sekali ada 3. Yang pertama, setiap huruf baris dhammah. Macam ni. Kedua, setiap huruf waw, tak kira waw mati ke ya ataupun waw yang berbaris. Yang ketiga, ismam. Jadi kat sini ghafurul wadud semua kita muncul. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Wadud tu huruf dal tu, guna makhraj dal yang tepat. Kat mana hujung lidah? Belakang gigi atas. Tadi macam ada dengan beza tau. Kalau bunyi dal Melayu ada angin, wadud, wadud. Ya tak nak? Dia jangan macam Jawa pula. Hujung lidah belakang gigi atas. Wadud. Ya, dia kena gigi rapat. Kalau gigi tak rapat, qalqalah tu tak nipis dengan baik. Wadud. Kena gigi rapat. Wa huwal ghafurul wadud. Ya, betul, cantik. Dzul arsyil majid. Cantik sekali. Dzul arsyil majid. Cantik. Pada saat kita sebut dzul, kita seperti yang kita sedia maklum, makhraj zal macam mana? Lidah wajib keluar dekat tengah. Dzu. Bila kita sebut dzu tu kita muncul. Kenapa kena muncul? Tunaikan baris dhammah. Jadi dzu muncul. Dzul. Bila sebut dzul tu pangkal lidah turun. Kita nak nipis. Kalau tak nanti jadi tebal, nanti jadi zul. Kau nak bunyi zul tebal. Turunkan pangkal zul. Kita muncul masa bunyi zul. Bila masuk lam, buka balik sikit mulut kita sebab kita nak nipiskan lam. Zul. Mula-mula sahaja kita muncul sekali. Dzul arsyil majid. Okay, sahabat tahu bunyi ar dekat sini hukum ra tebal ke ra nipis? Ra tebal ke ra nipis? Jawapannya confirm lah ra ni tebal ra tebal. Okey, macam mana cara nak buat ra tebal? Okay, cuba sebut ra biasa, cuba sebut ar. Ini ra biasa, ar. Ra biasa. Ra tebal tengok tangan saya.
huruf ra ni sebenarnya kita guna belakang lidah. Untuk ra tebal, kita guna belakang lidah sedikit ke tengah, bengkokkan, kena langit-langit, tanpa muncung, main lidah ya, otomatik jadi tebal. Untuk ra nipis pula, belakang lidah paling hujung. Contoh, beza ya, ra nipis, ra tebal, kita nak guna ra tebal. Jangan muncung. Dzul Arsyil Majid. Makhraj jim tadi saya suka, bunyi cantik. Kenapa tak ada angin? Kenapa? Makhraj jim yang tepat macam cuba sebut ja. Semua kena feeling kan, nak tengok. Kita nak tengok siapa yang tepat lah. Ambil tapak tangan, semua letak depan bibir, sebut ja. Ada angin ke tak ada? Ada kan? Ja. Ada yang sebut tak ada? Ja. Ada kan? Siapa sebut jim tadi ada angin, berarti bacaan dia bersalah. Huruf jim tak boleh ada angin. Kenapa? Sebab dia tak ada sifat namanya hamah. Tengok kenapa kita sebut ada angin? Berarti contact point kita kurang tepat. Tengok tangan saya, bayangkan ini lidah. Kalau kita sebut jim, ni guna hujung lidah ni kena langit-langit atas. Ja. Confirm ada angin. Ja. Tahu tak? Makhraj jim yang tepat guna tengah lidah, kena langit-langit ja. Ini baru angin tak ada. Ja. Walaupun guna tengah lidah, pangkal lidah kena turun. Supaya tak nak jadi tebal, tak nak bunyi jo, nak ja. Tengah lidah kena langit-langit, pangkal lidah turun, ja. Jadi majid. Betul. Jadi samalah kalau kita baca masa kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kan itu kan isti'azah, kita nak minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Jadi kalau kita guna makhraj jim yang tepat, insya-Allah Allah Taala suka, Allah Ta'ala jaga kita. Jadi gunakan makhraj jim yang tepat, ji. Jadi nirrajim. Jadi kat sini sama majid sekali. Dzul Arsyil Majid. Cantik. Fa'alun lima yurid. Cantik sekali. Fa'alun lima yurid. Bila sefa'al, huruf ain ni betul, dia pertama kena mengalih. Jadi jangan macam fa', jangan tekan sampai putus. Jangan tak nak macam fa', dia ada mengalih. Jadi fa'al, jadi fa'. Tekan tu jangan sampai fa', dia ada mengalih sikit. Fa'. Ida dengar? Okey. Cuba sebut lam fa'. Dengar tak? Ada bunyi mengalih. Fa'. Ada mengalih sikit. Jadi fa'al. Dia jangan terus fa', jangan terus putus. Ada mengalih sedikit. Fa'alun lima yurid. Kalau ada cantik yurid. Nak buat tiga dapat Fa'alun lima yurid. Terus. Hal ataka hadithul junud. Cantik sikit. Hal ataka hadithul junud. Cantik. Pada saat kita sebut hal ni kita rasa dia memang macam besar, tapi dia bukan tebal. Jadi bila sebut hal tu, turunkan pangkal lidah. Dengar? Kalau tak turunkan bunyi dia hal. Tak nak baca hal. Okay, betul. Makhraj huruf ha ni tak guna lidah langsung. Makhraj ha dekat mana? Ha. Cuba sebut ha. Okay, siapa tahu makhraj ha dekat mana? Dekat dada ke dekat mana? Pernah dengar tak ada orang sebut ha dada? Pernah tak? Ha ni dada tak ada makhraj lah. Dada tak ada makhraj. Makhraj paling hujung ada dekat sini. Pangkal kerongkong. Kerongkong ke halkom? Mana betul? Saya nak tanya, mana istilah yang betul? Pangkal kerongkong ke pangkal halkom? Jawapannya pangkal kerongkong. Kalau halkom lelaki je ada kan? Perempuan tak ada halkom kan? Jadi kita sebut yang betul kita guna kerongkong. Jadi pangkal kerongkong, hamzah dengan ha makhraj yang sama. Ha. Jadi bila sebut ha tu, turunkan pangkal lidah. Ha. Beza. Kalau kita tak turunkan dengan baik, bunyi dia ha. Tak nak ha.
nak ha. Jadi bila sebut hal tu turunkan. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Junud ni, jim ni guna makhraj jim yang tepat macam tadi. Macam mana tadi? Tengah lidah jangan sebut, jangan guna hujung nanti ju. Tak nak ju. Ada angin. Ju. Guna tengah lidah. Dan jangan matikan qafalah, tak nak junud, jangan matikan. Junud. Sekali ya. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Cantik. Fir'auna wa Thamud. Cantik. Latihan mendengar. Cuba dengar, saya baca ni ada salah ataupun tak ada. Fir'auna wa Thamud. Dengar, saya ulang sekali, perhatikan. Ada salah ataupun tak ada. Fir'auna wa Thamud. Ada salah ke tak ada? Salah kat mana? Salah dekat mana? Salah dekat huruf apa? Dengar sebut. Fir'auna wa Thamud. Salah dekat mana? Dekat bunyi fa ke bunyi ra? Salah dekat huruf ra, betul. Salah sebab apa? Ya, betul. Salah sebab saya buat tebal. Dengar, tadi saya sebut Fir'auna. Ra dekat sini, hukum dia ra apa? Ra nipis. Sebab tu tadi kita dah jumpa ra tebal. Dekat mana tadi ra tebal? Zul arshil atas dia. Kata ra tebal. Tengok tangan saya, makhraj ra yang betul. Makhraj ra ni kita guna belakang lidah tau. Ra tebal, belakang lidah sedikit ke tengah, kena langit-langit. Fir. Ra nipis pula, ni belakang lidah yang sama tapi hujung. Fir. Kena langit-langit, jadi beza ra tebal fir. Ra nipis fir. Kita nak guna ra nipis. Ra ni dia tak ada ra pertengahan, tak ada ra biasa. Sama ada tebal, sama ada nipis, tak ada tengah-tengah. Kalau kita baca fir, ini tengah-tengah, tak nak. Kita nak nipis betul-betul. Tebal betul-betul. Jadi kalau ra nipis fir, guna belakang lidah pada hujung. Jadi Fir'auna wa Thamud. Betul? Ya, macam kurang nipis, tak nak fir, tu biasa fir. Dan bila sebut fir tu pastikan kasrah baris fa kita tu kasrah dia tajam. Dengar, kalau kurang tajam bunyi fi, tak nak fir, jangan bunyi fi tu pastikan kasrah tajam. Fi jumpa ruang nipis fir. Fir'auna wa Thamud. Okey, ini alhamdulillah kenipisan ra cantik dah. Tapi kasrah fa kurang tajam. Bila kurang tajam bunyi fir, tak nak fir. Fir. Ra nipis, ra campur dengan kasrah tajam. Baris bawah yang tajam. Fir'auna wa Thamud. Jangan bunyi mud. Mud. Wa Thamud. Ya, betul. Sambung. Banil ladina kafaru fi takzib. Cantik, kita ulang sekali. Banil ladina kafaru fi takzib. Cantik betul. Dan bacaan tadi akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, pada saat kita sebut balilladzi nakafaru, pada saat kita sebut nakafaru, huruf nun, kaf dengan fa tak nak terpengaruh dengan ketebalan huruf ra. Jadi tak nak macam nakafaru. Itu bunyi Melayu, tak nak. Kita nak naka dengan fa ni turunkan pangkalit. Nakafaru. Tak nak sebut nakafaru. Nampak tak bunyi Melayu? Nanti jadi tebal. Beza tak? Cuba dengar. Bunyi sama ke lain? Pertama, balil ladzina kafaru fi takdzib. Ini. Contoh kedua, balil ladzina kafaru fi takdzib.
Nampak tak? Angkat pangkal lidah jadi bunyi Melayu. Turunkan jadi slang Arab terus. Jadi nakafa tu turunkan. Tak macam nakafa. Nakafa. Ra sahaja yang tebal. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Cantik, nampak tak? Perasan tak? Automatik slang kita jadi cantik. Okey, yang kedua, bila sebut fi takdzib, saya nak tanya, huruf kaf ni kalau mati dia ada sifat apa? Pertama, hamas ni ada angin. Kedua, kaf syiddah. Syiddah ni putus. Kaf kalau mati ada sifat apa? Angin ke putus? Jawapannya ada dua-dua. Contoh kalau saya buat syiddah saja. Fi takdzib. Putus ya. Fi takdzib. Salah. Contoh yang kedua saya buat fi takdzib. Fi takdzib. Kedua ni saya buat angin ada tapi tak putus. Salah juga. Yang cantik lepas bunyi angin kaf stop sekejap. Jadi fi takdzib. Cuba try. Betul, cantik. Lepas bunyi angin kaf stop sekejap. Fi takdzib. Qal-qalah tetap sama. Tak nak zib. Jangan bunyi zib. Zib. Bertiga rapat. Fi takdzib. Cantik sekali. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Cantik. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim. Qal-qalah to yang sama macam tadi, tak nak bunyi muhit. Bunyi muhit. To tu bunyi separuh. Muhit. Tak nak bunyi muhit. Tak nak bunyi tak sekali. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Okey. Tengok dekat bunyi miu bunyi miu. Dengung tu, cuba dengar. Mana yang saya baca betul? Pertama saya baca wallahu min waraihim. Pertama wallahu min waraihim. Kedua wallahu min waraihim. Kedua saya baca wallahu min waraihim. Mana betul? Yang pertama ke yang kedua? Pertama ke yang kedua? Confirm lah yang ketiga. Dua-dua tadi salah. Tengok. Kenapa pertama salah? Sebab saya tak masukkan. Saya baca min warah. Salah. Kedua pula salah. Sebab apa? Saya baca min warah. Kenapa masih salah? Okay. Apa nama hukum kat sini? Idgham ma'al gunnah. Maksudnya? Maksud dia, idgham ni masuk. Masuk serta dengung panjang. Dengar? Tadi saya sekadar baca wallahu min warah. Min warah. Dah masuk cantik dah. Tapi dengung panjang tak ada. Lepas masuk kena tahan. Jadi yang betul Allahu min wara. Miu tu kena lama. Kenapa saya tekan dekat sini? Sebab ramai juga orang baca bila dia sebut miu tu dia rasa dia dah buat dengung dengan baik. Belum Dia bukan sekadar bunyi miu je. Kena lama. Mesti ada dengung panjang. Masuk serta dengung panjang. Jadi yang betul wallahu min waraihim muhit. Cuba try. Betul, ini idgham ma'al gunnah yang cantik. Masuk serta dengung panjang. Bukan sekadar bunyi nun dia cantik betul. Kena lama. Okey, sambung. Bal huwa Qur'anun Majid. Cantik. Ra dekat sini tebal. Guna kaedah ra tebal macam muncul. Kat sini kena muncul sebab kau bayar depan belakang lidah yang guna sedikit ke tengah. Dan ra fasih ni tak nak bergetar lebih daripada sekadar. Tak nak macam tak nak. Kedua tak nak, jangan sampai suara putus. Tak nak baca bal huwa dia kena mengalir. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa Qur'anun Majid. Cantik.
fi lauhim mahfuz. Cantik akan bila sebut mah, angin ha tak nak putar nak macam mah. Jangan masuk sekaligus, dia mengalir. Cuba sebut lama mah. Kena mengalir, masuk sikit-sikit mah. Bila yang kedua bila sebut fuz, makhraj dha macam mana? Lidah keluar dekat tepi, angkat. Jadi angkat pangkal mahfuz. Sekali ya. Fi lauhim mahfuz. Alhamdulillah, sadaqallahu azim. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarat dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.